Panas makin panas. Proceeding inquest Zara Khairina Mahathir di Mahkamah KK Sabah. Pakcik Makcik Oto Arum. Akhirnya, KM serah diri di hadapan hakim di Mahkamah KK Sabah apabila disapina sebagai saksi kanak-kanak ke-15 dalam proceeding inquest Zara. Untuk makluman Pakcik Makcik Oto Arum, KM mengaku dia adalah pelajar yang paling awal bangun jam 3 pagi tengah-tengah malam buta, yang mana waktu itu semua warden masih tidur nyenyak dan pelajar-pelajar lain masih tidur buat air liur di atas bantal. Paling kiamat besar, KM dengan cukup dupang mengaku depan hakim dia adalah pelajar asrama tingkatan 4 yang menemui badan Zara pengsan di bahagian longkang Blok Rabiatul Adawiyah, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa di Papar, Sabah. Paling pelik bin ajaib, KM juga mengaku depan hakim dia tidak kenal Zara dan dia tidak pernah bercakap dengan Zara sekalipun dia tinggal bersama Zara di asrama itu. Apa komen Pakcik Makcik Oto Arum tentang pengakuan dupang-dupang KM ini dalam proceeding inquest Zara? Paling mengerikan, KM telah digasa oleh peguam-peguam di dalam Mahkamah KK Sabah. Kenapa dia bangun jam 3 pagi? Yang mana ketika itu Zara pengsan dalam longkang. Kata KM dalam keadaan ketakutan depan hakim berkata, dia bangun jam 3 pagi adalah untuk gosok baju, adalah untuk takung air mandi dan untuk cuci baju di mesin basuh bilik dobi asrama sekolah Zara. Jawapan KM ini ibarat tembak kepala diri sendiri. Kerana di dalam peraturan asrama sekolah awam kerajaan, peraturan cukup ketat yang mana tidak boleh mana-mana pelajar asrama jam 3 pagi bangun untuk mandi atau bangun untuk setrika baju atau bangun untuk cuci baju. Atas isu keselamatan, semua pelajar asrama wajib tidur. Tetapi ironi dan cukup paradoks, kenapa KM berani langgar peraturan dalam asrama sekolah kerajaan? Dia saja satu orang yang tiba-tiba bangun jam 3 pagi dalam keadaan semua orang tidur nyenyak. Kedua, saksi kanak-kanak ke-16 adalah pelajar tingkatan 5 mengaku di dalam proceeding inquest Zara bahawa Zara dilabel sebagai Zara bermasalah dan dia mengaku Zara dituduh sebagai pelajar lesbian, tetapi saksi kanak-kanak ini menyatakan dan mengesahkan dalam mahkamah dia tidak percaya Zara adalah seorang lesbian yang suka dengan perempuan lain dalam asrama sekolah itu. Bagi pelajar
tingkatan 5 yang menjadi saksi baru dalam prosiding inquest Zara hari ini, dia menganggap Zara adalah pelajar yang baik, pelajar yang ceria. Dan dia selalu memberi nasihat kepada pelajar-pelajar senior lain untuk tidak marah dan memaki pelajar-pelajar junior, yang mana Zara adalah mangsa buli secara verbal dan selalu dimarah dan kena maki di dalam asrama sekolah itu. Apapun, jutaan terima kasih kepada KM sebagai saksi kanak-kanak ke-15 dan kepada pelajar tingkatan 5 yang menjadi saksi kanak-kanak ke-16 dalam prosiding inquest Zara, kerana akhirnya semua kebenaran tentang kematian misteri Zara, saya kira kami sudah tahu siapa dalang utama dalam skandal kematian misteri ini. Justice for Zara, justice untuk nyawa 34 juta rakyat. Checkmate and game over, KM. Terima kasih.